Oke, assalamualaikum, selamat malam. Ini kita buat meja santai-santai. Meja daripada tayar motor. Dia punya tapak bawah tu tayar kereta sorong. Ni bangku duduk inai baru settle. Semalam kita buat dia punya bangku ni terbalik kan. Tu pecahkan mozaik-mozaik tu, campurkan warna dia. Besok tinggal basuh, cat lah tayar ni. Tempat duduk dia ni pun kita gunakan tayar kereta sorong. Tapi ni model baru ni dia agak besar sikit. Ni atas ni pun kita dah potong. Kita potong yang asal daripada rim tu. Kalau kita ikut lubang rim tu je buat tile ni, dia tak besar, jadi kecil, nampak tak cantik. Tu yang kita potong sebelah dia lah, sebelah. Yang bawah ni masih ada lagi lah, lagi dia kuat untuk dia tahan konkrit tu. Tengok-tengok kat YouTube tu yang try buat, alhamdulillah jadi. Ni kursi ni besok kita boleh basuh lah. Boleh basuh. Sebab ni tadi baru touch-up mana yang macam ada yang tak kena tu. Nanti kita cat lah. Dah siap basuh, kita cat. Buat meja santai-santai je. Indonesia, India, Thailand, banyak lah buat. Dia kalau saiz tayar motor ni kita buat 3 bangku je dah cukup. Kalau 4 dia macam tak padan lah, agak tak sesuai. 3 memang sesuai. Okay sahabat, ni je video dapat saya share hari ni. Semoga bermanfaat. Siapa yang agak-agak ada kreatif tentang benda-benda macam ni, InsyaAllah mana yang nak try buat tu mudah je. Tayar kita ambil dekat kedai motor yang orang dah tukar, orang tak pakai tu tayar motor. Kalau kita sorong ni memang susah nak dapat tayar ni. Ni terpaksa beli online. Online murah. Online ni 6 ketul 100 tak silap. Kalau kita beli dekat kedai jual kereta sorong, dia tak jual tayar, dia jual one set rim, siap dengan tiup sekali lah. Sebab kita nak pakai tayar saja, tiup kita tak pakai, rim tak pakai. Nanti kita beli pun buang ni rim tu semua. Jual recycle pun berapa sen sangat. Kalau dekat kedai kereta sorong, jual kereta sorong ni, kita nak beli seketul tu RM25. Ni kita nak buat santai-santai je, RM25. Kalau atas bawah untuk kursi 3 kursi ni 6 dah 150. Ni kat online lebih kurang 100 lah 6 ketul ni. Kita dah ada sale RM50. Okey, sampai sini je video hari ni. Assalamualaikum.